Sebab bila dia kata dikhianati oleh PAS menangis. Pada 2018 tu, seada saksi hidup. PAS lah yang selamatkan UMNO. PAS selamatkan UMNO. UMNO masa tu kemaruk nak jawatan. Setahu benda ni. Dan saya nak bagi tahu kat korang ni. Semalam anak buah hantar. Bukanlah saya nak belagak. Tidak lah kan. Tapi saya boleh bagi tahu lah. Asal jadi Ketua Pemuda UMNO pun tak mampu. Dengan apa yang saya buat. Yes. Ni. Jelajah Penyatuan Ummah. Ya. Kalau siapa ingat lah. Mungkin saya pernah turun dekat tempat korang. Nampak tu? Masa saya Esko Pemuda, saya inisiatif sendiri. Nak tampung belanja tu, jual baju lah, jual t-shirt, Brotherhood. Sebuat Jelajah Penyatuan Ummah. Esko Pergerakan, Perlis, Kedah sekali sebuat. Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, ada negeri yang tak pergilah. Tapi sebuat Jelajah Penyatuan Ummah. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.